Assalamualaikum. Okey, hari ni Nabila ada dekat Kota Seribung deh. Kita ada banyak sangat unit untuk disewakan, baru sahaja dibuka. Ni memang betul-betul kata main road facing lah. Ini antara crowd hok memang lalu setiap hari di sini. Okey, jom Nabila nak tunjuk dalam. Kita ada lebih kurang dalam lebih 12 unit untuk disewakan. Tingkat bawah ada, tingkat atas ada. Okey, saya akan tunjuk dulu untuk tingkat atas deh. Okey, jadi ni daripada pintu utama tingkat 1 deh. Tingkat 1 ini adalah contoh renovated unit. Kita pergi ke depan dulu. Okey, uniknya dekat sini dia ada sebenarnya ada 2 toilet dah. Okey, depan ni kita boleh jadikan satu large meeting room. Okey, large meeting room. And then okey, kita ada sini bilik air. Okey, ini adalah partition dah. Ke belakang fully tiles dah. Tiles pun memang tiles hot jenis besar, memang comel sangat. Okey, kita ada set up cubicle sini. Dan ada satu lagi partition untuk meeting room. Jenis boat shape punya ni. So I think this one we can go up to 12 seater kalau tak silap saya lah. Okey. Dan menuju ke belakang. Okey, menuju ke belakang. Okey, menuju ke belakang. Kita ada bilik air di sini. Ni jalan belakang dia dah. Jadi kita ada ample parking sebenarnya. Sebab lebih pada 20 kaki dekat belakang ni. Dan kita akan facing residential tu lah. Okey. Comel sangat. Sangat comel. Yang ni pun memang open for rental. Kalau interested boleh contact Nabila. Nak yang original condition pun kita ada. Saya tunjuk pula next punya layout. Okay, kita ada banyak sangat pilihan lagi dah guys. Dekat sini memang banyak pilihan lagi. Boleh pilih lot-lot mana yang kita nak. Memang masih lagi banyak kosong. Okay, jom Nabila nak tunjuk next unit pula. Yang ni berbeza sikit. Dia hanya ada partition lah. Okay, so ni unit yang renovated. Cuma yang ni kira partial renovated lah. Siap ada partition. Nabila tunjuk dulu depan dah. Memang fully tiles, comel sangat. Fully tiles. Okay, ni adalah partition pertama yang besar. Okay, partition pertama yang besar. Dan kita ada satu bilik air di sini. Ni memang betul-betul main road facing. Parking yang sangat banyak. Okey, parking yang sangat banyak. Okey, menuju ke belakang. Okey, ni ruangan tengah lah ni. Orang panggil dia punya main lounge lah. Okay. Masuk je daripada main entrance. Okey, layout kita sini kita ada lagi a little bit of like space sini. Dan kita ada 2 partition sini. Yang ni kalau let's say nak guna untuk apa? Hostel ke ataupun office. Comel dah layout ni. Okey, kat belakang. Dan dia adalah sedikit small pantry lah sini lebih kurang. Okey. Small pantry dengan bilik air. Okey, sangat comel. Sangat comel. Okey, so sekiranya berminat boleh hubungi saya Nabila Nazori 018 7944 900. Bye.